Lepas tu kau kabur. Assalamualaikum. Hari ni kita kata nak mai terawak menu ayam garing sop tom yum telur. Cara lagu mana tu buat tengok sekali dah. Mula-mula kali kita panas koli. Lepas tu tebuh minyak masuk dah. Boleh dah. Tunggu minyak panas dulu. Ni ayam kita nak buat dah, kita tepung jagung masuk. Kita ramah biar tu ayam ni gelomak tepung jagung molek dulu dah. Ni. Taruh ni boleh dah ni. Belum kita nak buat ayam, minyak kena panas. Kalau tak panas dia tu orang tak habis lah kot dah. Tunggu minyak panas dulu, baru kita buat dia masuk. Apabila minyak panas dah kita buh ayam kita gelemak pejagung nak masuk dah. Kucai-kucai biar sikit lakuk yo le di toko dah. Ni ayam kita masak dah, sikit naik ni dah. Ayam ni penting dah kena goreng with garing. Kalau tak garing tak ada aku. Dah. Kita pejak minyak dulu dah. Kita mau tengok cara-cara buat sok yo pula lagu mana dah. Mula-mula kita buat sok tom yum masuk. Ni kadang ni le sudu dah. Tubuh minyak ya tu. Ni dah. Sok cirai dalam sudu gak. Baking sikit suka hati baking. Gula dalam 2 sudu. Kicap sutong dalam 1/2. Ni dah. Lepas tu susu cair. Susu cair ni agak-agak dah. Ni boleh dah. Lepas tu telur. Telur ni tu akan ada stay. Ni dah. Lepas tu kita kucah. Kucah weh kakah ni tu atau molek dah. Yo menu ni tak payah kali kalau dia buat tu pengai tu buat. Memang boleh buat. Semua dah. Kalau dia nak terai je pun terawak ingat dah. Ni. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita main masak je pula. Panas koli screen dulu dah. Lepas tu minyak sikit masuk. Lepas tu masuk bawang putih, bawang besar, cili hijau, cili merah. Lepas tu terus masak. Orang ambil atau bawang pihak itu tu masak dulu sikit dah. Lepas tu buh ayam, kita goreng tak dia masuk. Lepas tu kita buh sok kita buat ada ingat tak? Ni dah. Kucai-kucai luka lagi. Lepas tu kau kabur. Lepas itu buh sok itu jangan goreng banyak. Goreng koko je. Kodak kocok oli apa dah. Ada anak, ada berapa dah? Dia panggil kosek-kosek ni selu-selu. Dah. Ni boleh dah. Kadang ni. Kita macam kecak ni rasa lahan dah. Ni apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi. Agak tu rasa sedap dah kita buah pinggir dah. Kena betik habis ni. Sedap ni, gini ya ni. Ni sudah dah.
Ayam garing, sop tom yum telur. Menu baik mudah-mudah. Style kita dia. Ayam goreng sop tom yum telur. Tak payah li. Kalau pi nak terawak cuba terah. Tak faham mana boleh komen bawah. Lepas tu jangan lupa tolong tekan like ke cewek kita tak dah.